Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey. Baiklah cikgu nak ambil kehadiran. Jadi pada hari ini semua hadir. Okey, Amirul tidak hadir. Kenapa Amirul tak hadir? Oh, Amirul. Okey, baik. Amirul demam. Okey, yang lain semua hadir. Okey, baiklah. Okey. Pada hari ini cikgu ingin mengajar tentang zaman air batu. Baiklah, cikgu akan tunjukkan satu video untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan gambaran awal kepada kamu berkaitan dengan zaman air batu. Air batu. Zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang ada pada hari ini ialah zaman air batu. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi, khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan, diikuti oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses penggeseran, iaitu kecairan air batu. Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Tahap zaman air batu. Zaman air batu terbahagi kepada 4 tahap zaman, iaitu zaman Miocene, zaman Pliocene, zaman Pleistocene, dan zaman Holocene. Zaman Miocene dipercayai berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Gunung ganang yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal. Mamalia telah wujud dan berkembang di bumi. Begitu juga dengan hidupan di laut dan di air. Suhu dunia panas dan kering. Zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Ahli sains menyatakan berlaku penyejukan global zaman Miocene yang lebih panas. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuh-tumbuhan dan haiwan ke habitat yang baharu. Dataran tinggi terbentuk juga pada zaman ini, seperti di Colorado, Amerika Syarikat, yang juga dikenali sebagai Grand Canyon. Zaman Pleistocene berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Pada zaman ini, glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara, iaitu pentas Sunda, sekitar 50,000 tahun dahulu. Zaman Holocene ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu hingga hari ini.
Berlakunya kemajuan dalam kehidupan manusia pada zaman Holosin. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Roda dan tulisan kuniform telah dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran, dan undang-undang. Okey, baiklah. Jadi kelas, cikgu ingin bertanya, ada siapa-siapa yang tahu haiwan apa ini? Dalam video tadi pun ada menunjukkan haiwan ini. Okey, Arif. Gajah. Okey, kurang tepat. Siapa lagi nak cuba jawab? Okey, Wawa. Mammoth. Okey, betul. Mammoth. Okey, jadi ni adalah salah satu contoh haiwan yang hidup pada zaman air batu. Okey, baiklah kelas, berdasarkan video yang telah cikgu tunjukkan tadi, jadi garis masa zaman air batu ini terbagi kepada 4 lah. Yang pertama iaitu Miocene, yang kedua Pliocene, yang ketiga Pleistocene, dan yang terakhir sekali ialah Holocene. Jadi Holocene tu 10,000 tahun sampailah hinggalah kini. Jadi ada sesiapa yang ingin menampal garis masa. Jadi sekarang ni aktiviti untuk mengukuhkan pemahaman kamu terhadap garis masa ini, garis masa zaman air batu. Jadi ada sesiapa yang ingin volunteer untuk ke hadapan untuk menampal garis masa, 4 garis masa tersebut. Okey, Syaril. Okey, baik. Silakan Syaril ke depan. Okey, baiklah Syaril. Tahniah kerana telah menyusun garis zaman air batu dengan betul. Jadi sekarang cikgu ingin memberi latihan pembukaan kepada kamu berkaitan dengan zaman air batu. Jadi cikgu akan edarkan, kalau tak faham boleh tanya. Jadi siapkan dalam masa 15 minit. Kalau tak cukup masa, nanti jangan risau, cikgu akan tambahkan masa. Okey. Okey, baiklah murid-murid, dah siap? Semua dah siap tugasan yang cikgu beri tadi? Okey, kalau dah siap, cikgu kutip, okey? Okey, jadi cikgu harap kamu semua dapat hafal keempat-empat garis masa zaman air batu. Yang pertama Miocene, yang kedua Pliocene, yang ketiga Pleistocene, dan yang keempat Holocene. Jadi keempat-empat garis masa ini kamu perlu hafal. Jadi cikgu minta kamu untuk buat latihan pada muka surat 52. Jadi siapkan, dan nanti cikgu akan kutip pada minggu hadapan, pada hari Khamis minggu hadapan. Okey. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan.